gaya velocity. Yang mana kan gaya velocity buat tangan-tangan apa raya apa tu kan. Apa, tak tahulah biasanya tu dia ada iring dengan lagu-lagu tu. Kawan-kawan semua, yalah macam saya sebutkan tadi, kita perasan tak? Kadang-kadang gaya-gaya ataupun isyarat-isyarat tangan yang dibuat tu, walaupun atas alasan apa sekalipun, bila menjelang saja raya, maka saban tahun ada sahajalah kita perhatikan trend-trend masyarakat kita, rakan-rakan kita di luar sana yang meraihkan ataupun menyambut kemeriahan Syawal, menyambut kemeriahan Idul Fitri, menyambut kemeriahan raya dengan pelbagai cara, gaya dan rupa. Ada yang menyambutnya dengan penuh kesyukuran, penuh kerendahan hati, ketundukan, saling bermaaf-maafan, dan ada setengah-setengah kawasan tu dia panggil baraan, pergi beraya, singgah menyinggah rumah itu, rumah ini, pergi semua berselawat, mendoakan tuan rumah. Bagus. Kita ucap tahniah. Budaya macam ini adalah satu budaya yang sangat istimewa, bagus, kerana ianya adalah satu yang diajar oleh Rasulullah SAW, maknanya bertandang ke rumah orang, lepas tu pula tuan rumah tu pula berbesar hati melebarkan pintu rumah tu untuk tetamu datang, menyambut tetamu, raikan tetamu. Itu pun lambang keimanan seseorang apabila dia suka untuk nak menyambut, menerima tetamu. Pasal memang ada orang dia tak suka nak menyambut tetamu ni, dia tak minat nak sambut tetamu, malah kalau ada sahaja tetamu kata nak datang saja, dia mula gelabah dah. Dia gelabah bewak dah. Aduh, mana nak datang pula, apa aku nak hidang pula. Dia rimah, dia tak suka. Itu suasana yang tak best lah. Saya nampak, yalah kadang kita ni barangkali kerana sering terikut-ikut dengan trend atau budaya yang kita pun tak tahu asal usulnya mana, maka ikut saja. Sebab gara-gara ikut trend tersebut, maka melariskan, akan membuatkan social media kita akan semakin meriah, akan semakin rancak, akan semakin bertambah followernya, akan mendapat liputan, akan mendapat banyak like, subscribe, akan mendapat banyak share. Maka sangguplah buat trend yang berbagai-bagai. Yang tak apa seronoknya adalah antaranya apa yang kita tengok kali ni pada sempena raya Syawal 2025 pada kali ini, iaitu ada yang buat trend joget ambil duit raya. Joget ambil duit raya. Dia maknanya ialah satu orang nak bagi duit raya, tak kiralah sama ada orang tua ke, bos ke, tuan rumah ke. Lalu tetamu ni berbaris beratur panjang nak dapatkan nak ambil duit raya tu. Tapi setara nak dapat duit raya tu, dia berjoget dulu. Nyek tu baru nak dapat duit raya tu. Bila lepas tu viral pula, lepas tu rupanya asal usul ni dia terikut lah, ataupun dia sama dengan upacara agama lain ataupun gaya yang dilakukan oleh agama lain, yang dilakukan oleh penganut agama lain. Jadi, dan kita tengok keadaan ni, mula kita rasa apa benda ni, kenapa kita buat satu perkara sampai kadang-kadang kita tak tahu asal usul, sampai kita tak menitik beratkan soal apa yang kita buat ni, adakah ianya sesuai, selari dengan kehendak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun hanya kerana ikut-ikutan saja. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan, apa kata Nabi? La takunu imma'ah. Kamu ni jangan jadi orang yang terikut-ikut. Nabi pesan dah, kamu ni jangan jadi orang yang jenis terikut-ikut. Apa orang buat ikut saja. Tak, saya pun terus terang cakap, saya pun kadang ada setengah-setengah trend yang saya pun ikut juga. Tetapi trend tersebut yang kita ikut tu, kita menitik beratkan soal ianya tidak mencemar maruah, ianya tidak melanggar syariat, ianya tidak mengundang fitnah, ataupun ianya tidak sama sekali mengikut ajaran agama lain atau seperti budaya penganut agama lain. Dah kita make sure yang tu tak apalah, tak ada masalah. Tapi masalahnya bila buat benda-benda macam tu, dia jadi rupanya dah sama pula dengan agama lain punya ajaran ataupun perlakuan. Ingat, la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi orang yang terikut-ikut. Ataupun kalau dalam hadis yang lain, Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita larangan daripada mengikut ataupun menyerupai agama lain.
Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah dari kaum tersebut. Siapa-siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dan ramai lagi. Jadi nak menunjukkan bahawa kalau kita ni duk terikut-ikut sangat, maka kalau ikutkan sabdaan Nabi ni, Nabi kata maka kamu dah macam dia orang dah. Dah macam mereka dah. Jadi kita tak naklah macam tu. Kita orang Islam, selaku orang Islam, orang beriman. Lagi-lagi pula kita telah pun melewati ataupun kita telah pun menjalani ibadah sebulan Ramadan Al-Mubarak. Sepatutnya kita makin meningkat kita punya kualiti ibadah, kita punya akhlak dan juga kepribadian kita tu makin lama makin baik. Sebab tu kau tengok dalam maksud Syawal tu sendiri. Kata para alim ulama, Syawal itu kata apa? Syala. Apa makna syala? Syala ini maksudnya al-irtifa'. Syawal itu daripada perkataan syala. Syala itu al-irtifa'. Apa maknanya al-irtifa'? Meningkat, peningkatan, kenaikan. Jadi maksudnya Syawal itu adalah kenaikan. Apa yang naik? Kadang tu naik berat badan pun ada. Tapi yang sebetulnya Syawal itu meningkat ataupun kenaikan. Maksudnya meningkatnya amal ibadat kita. Naiknya kita pada satu level, satu darjat. Maknanya lebih baik, lebih soleh, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih menjaga solat, lebih menjaga tutur bicara, lebih menjaga hal hukum agama, lebih menjaga maruah diri, lebih rapat dan erat dengan tetangga dan jiran dan juga sanak saudara. Lebih, maknanya segalanya dia lebih, dia naik, dia meningkat dan dia berubah. Bukan makin merapu, bukan makin buruk perangai. Jadi saya ingat dengan budaya joget-joget apa semua ni memang tak betul. Memang tak sewajarnya bagi seorang yang telah pun melalui tempoh sebulan Ramadan Al-Mubarak itu, yang tarawihnya di malam hari, yang siangnya pula Al-Qurannya, i'tikafnya maupun bersedekahnya, maka sudah akhirnya pada satu Syawal pakat buat training joget, nak ambil duit raya je pun. Nak ambil duit raya je pun, bukan senaman nak kurui ke apa dah. Pun dia terikut juga. Maka, yalah, kadang kalau tengokkan para alim ulama sebut apa, dia kemeriahan raya ini bukan semata-mata pada pakaian yang indah-indah. Bukan hanya semata-mata pada perhiasan yang kita pakai pada hari raya itu sebenarnya. Apa kata para ulama? Walaisal 'id liman labisal jadid, bal huwa liman ta'atuhu tazid. Wala liman tajammala bilibasil wal markub, bal liman ghufirat lahu zunub. Kata para ulama, bukanlah hari raya itu hanya semata-mata mereka yang memakai pakaian yang jadid, pakaian yang baru semata-mata, akan tetapi mereka itu bertambah. Bal huwa liman ta'atuhu tazid. Bal dia punya amalan mereka itu, ketaatan mereka itu makin bertambah. Ketaatan makin bertambah bukan semata-mata pada pakaiannya saja, busana-busananya sahaja. Kan warna bergendi, warna royal blue. Apa tak kisahlah, bukan yang tu semata-mata, tetapi dia punya ketaatan itu yang makin bertambah. Lagi wala liman tajammala bilibasi wal markub, bukan semata-mata mengindah, mencantikkan pakaian dan juga kenderaan, akan tetapi mereka-mereka yang pada hari Syawal atau pada raya itu, dosa-dosa mereka diampun Allah. Dosa mereka diampun Allah. Maka siapa yang amalan ketaatannya makin bertambah dan dosa-dosanya diampun Allah, maka mereka inilah yang selayaknya raya. Mereka inilah yang selayak-layaknya raya sebenarnya. Gitu. Bukan yang doa alamak siang malam.
alamak, pumpang-pumpang, raya pumpang. Bukan itu semata dah. Raya sebenarnya adalah tatkala ketaatan kita makin bertambah, dosa-dosa kita diampun Allah. Maka itulah kemenangan hakiki. Bukan tewas ataupun kalah hanya di pagi raya dengan mengikut tren-tren yang tak betul ni semua. Tren-tren yang tak membawa faedah. Kan? Sebab tu tunjuklah satu akhlak yang baik, satu tauladan yang baik pada masyarakat maupun rakan-rakan follower netizen. Ni kawan-kawan semua kan ramai follower belaka, tunjuklah yang elok-elok. Kan? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Siapa-siapa yang tunjukkan satu akhlak ataupun dia tunjukkan satu benda baik dan kemudian kebaikan yang dia tunjuk tu pula diikut, ditiru, di copy paste oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala semua orang yang mengikut dia itu. Itu yang bagusnya. Kan? Boleh. Maaflah suara saya Ramli Sarip sikit pagi ni, dia rock sikit pagi ni, menyamkan lemang rendang tu, dia kering dekat tu kan. Itu maksudnya. Dan satu lagi sekadar, yalah kan, dia kata ustaz-ustaz ni semua kira nak marah, nak menegur. Tak, kalau kami golongan asatizah pendakwah ni kalau tak tegur, siapa lagi takkan nak minta tolong makcik kantin pula tolong tegurnya. Makcik kantin pun nak masak goreng bihun apa lagi. Kamilah tugas kami nak menegurnya. Dan kami pun bukan sepanjang-panjang elok sangat. Kami pun banyak kekurangan, tegurlah kami pula. Para pendakwah ni pun kat ruangan komen ni, tegur kami pun banyak kekurangan juga. Cuma ialah kita nak pesan apa yang Nabi SAW pernah sabdakan dahulu, sedikit sebanyak benda tu lama kelamaan makin jadi. Dia bukan jadi lagi dah, dia menjadi-jadi dah dalam masyarakat. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Nabi SAW pernah bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikut kebiasaan orang-orang sebelum kamu, maknanya mengikut jejak langkah orang-orang dulu ni, kan, yang mana kamu punya tahap mengikut tu bukan mengikut sikit-sikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bermakna ikutan tu maknanya sikit mengikut. Kan? Dan lama kelamaan sampai tahap kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, maknanya lubang biawak ni maknanya hina, tempat paling busuk, tempat kotor pun kalian semua akan ikut juga. Maknanya bukannya ikut, mula-mula ikut sikit, ikut trend itu sikit, ikut trend ini sikit. Lepas tu lama kelamaan dia ikut, bukan ikut saja dah, dia terjun masuk sekali dalam lubang bewak. Maknanya kalau puak-puak tu buat benda tak betul sekalipun, buat benda yang paling buruk sekalipun, korang semua akan ikut sama juga. Ikut sama juga. Dia tak mesti masuk agama lain, tak semestinya mengikut cara hidup, gaya hidup atau gaya-gaya mereka pun dah memadai dah. Pun inilah yang disebutkan Nabi SAW. Maka sahabat tanya, adakah yang pakat duk ramai ikut tu ikut al-Yahud wan Nasara? Maka jawab Nabi, qala faman, siapa lagi? Maknanya iyalah tu. Jadi itu yang kita nak pesankan. Tak kisahlah yang menonton ni sama ada di kalangan suami, isteri, mak bapa, ahli keluarga. Tolonglah pesan, ayah tu pun orang masjid, lebay atas kepala. Tegurlah anak-anak cucu ni mana buat benda-benda yang tak senonoh. Tak, kadang tu ada setengah-setengah perkara. Saya ingat, kalau dia buat tu sekadar dalam adik-beradik dia saja, sekadar tertutup dan tak dirakamkan, tak ditularkan, tak dimasuk dalam social media, tu cerita lain lah, nak beranak Tapi bila dah dirakam, joget-joget, lompat-lompat semua yang perempuan-perempuan pun, kadang bertudung pula tu. Lepas tu ditularkan, disebarluaskan dalam social media. Yang tu yang tak elok kan. Mak rajin duk tadarus, khatam 2 kali Quran dalam Ramadan tu. Ayah tu pula kerap pergi masjid bersubuh pakai isyak. Sekali anak cucu buat, takkan tak tegur langsung. Tegurlah kan. Kita dan suami pula membiarkan isteri pula duk joget-joget macam tu. Kita bimbang. Ni saya sebut kita bimbang. Takut saya suami tu termasuk dalam kalangan golongan dipanggil ad-dayus.
Suami yang dayus lagi ni, yang membiarkan isteri duduk joget macam tu. Pasal lah dayus pula Ustaz. Lah kan Nabi SAW, baginda Nabi pun pernah menyebutkan. Apa kata baginda Nabi? Famad dayus qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yubassiru li ahlihi su'a. Kata baginda Nabi SAW, siapakah dia suami yang dayus, ataupun siapakah yang disebut sebagai ad-dayus itu? Maka jawab Nabi adalah lelaki yang memudahkan buat ahli keluarganya melakukan maksiat, melakukan kejahatan. Dia membiarkan sahaja, riwayat Al-Baihaqi. Maknanya dia membiarkan saja isteri dia berjoget ke, isteri dia nak menari ni dalam social media, TikTok ke apa-apa semua, dia membiarkan sahajalah, dia tak tegur. Maka kita ni sebagai para suami khususnya, mana sifat qawwam dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam maknanya kita menjadi pembimbing, pemimpin, penegur, penasihat. Kita lah suami ni, kan? Jadi bukan apa, kadang kita bimbang kalau kita tak tegur, tak nasihatkan hari ini, perkara tersebut berlarutan, malah menjadi keseronokan, atau sampai suatu tahap dah rasa macam tak cukup syarat pula. Dia kata kalau raya, kalau tak buat training ni macam tak cukup syarat, syarat sah raya pula, dia kata. Tak betul lah macam tu. Ni kita bimbang. Ataupun dalam satu situasi yang lain, ada pula gaya velocity. Yang mana kan gaya velocity buat tangan-tangan raya, betul kan? Tak tahulah macam tu, dia ada iring dengan lagu-lagu tu. Kawan-kawan semua, yalah, macam saya sebutkan tadi, kita perasan tak? Kadang-kadang gaya-gaya ataupun isyarat-isyarat tangan yang dibuat tu, walaupun atas alasan apa sekalipun, alah Ustaz, kami ni seronok-seronok je pun, seronok-seronok, kita bukannya ada apa pun, tak ada kaitan dengan apa-apa pun, kita sekadar suka-suka sahaja, seronok-seronok sahaja. Dah, dalam seronok pun takkanlah Islam tak ajar kita punya keseronokan itu mestilah ada batasnya, atau keseronokan kita itu bersendikan agama ataupun syariat tu tak lekang daripada setiap saat dalam hidup kita. Nak buat gaya, dan tengoklah dia punya pergerakan ataupun tangan, gerak jari rupa-rupanya bila diperhalusi, menyerupai dengan golongan-golongan penyembah syaitan, golongan-golongan yang orang-orang ingkar ni semua buat perangai macam tu. Walaupun yang buat tu saya tahu, kawan-kawan yang buat ni, yang terikut-ikut ni, rajin solat, tak tinggal solat, subuh pagi isyak, semayang, pun pergi masjid. Tapi dah namanya terikut kan? Dah namanya terikut. Itu yang kita tak nak tu. Pasal Nabi SAW, Nabi memang sangat menitik beratkanlah soal kita sebagai orang Islam, kita kena ada pendirian kita. Dah tu teruk sangat ke apa sampai nak kena ikut orang lain? Ingat tak kisah bagaimana Nabi SAW dalam peristiwa itulah tu yang kita puasa Ashura tu kan? Kan Nabi sampai Madinah, kemudian Nabi tengok orang Yahudi pun berpuasa. Maka Nabi pun tanya, apa yang kamu lakukan ni semua? Apa yang kalian buat? Maka kata mereka, dia kata, haza yaumun soleh. Ini hari banyak kebaikan. Ini hari banyak kebaikan. Yalah, nenek moyang mereka dahulu, Bani Israel, selamat daripada cengkaman Firaun, dan juga dengan dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebagai meraihkan kemenangan tersebut, kebebasan tersebut, maka mereka pun berpuasa. Jadi kata Nabi, kalau begitu kita pun puasa juga. Kita pun puasa juga. Tapi beza, jangan sama dengan puak-puak Yahudi tu. Kita bagi beza sikit. Beza macam mana? Iaitu kita puasa sehari sebelumnya. Dia panggil Tasu'a. Nampak tak? Nabi ni dia nak bagi beza, tak mau bagi sama dengan agama lain. Jangan bagi sama. Walaupun puasa, tapi apatah lagi perbuatan macam tu, trend-trend yang entah apa-apa ni. Kawan-kawan semua tolonglah semak balik, cuba buat semakan, cuba cek balik, adakah tindakan kita, gaya kita buat ini, adakah ianya sesuai dengan kehendak agama.